Malaikat pun turun, malaikat maut. Dia sendiri tak tahu siapa dia nak mati hari itu. Setelah Allah panggil, wahai malakul maut, hari ni ada berapa sekian. Ambil senarai nama mereka berserta dengan tempat mati, berserta dengan jam. Malaikat maut pun tengok. Lalu dia pun turun. Satu hamba Allah ni, dia mati pada pukul, kita kata contohlah pagi 9.33 pagi. Dia mati waktu duduk tengah tunggu bola atas padang. Malaikat maut tengok 9.33 padang Polimas. Saya buat contoh, itu contoh. Kata Rasulullah, kalau orang tu orang yang baik, mati dia husnul khatimah, maka malaikat pun main kat dia. Kita buat contoh mati atas katil lah, senang. Apabila malaikat maut main masuk dalam rumah tu macam yang kamu tengok, takkan ada seorang pun yang tahu malaikat maut telah sampai dalam bilik itu. Ayah kita duk sakit, malaikat maut dah sampai kerana lagi beberapa minit. Dalam rumah apa berlaku? Dalam rumah macam biasa, di ruang tamu duk main game, ada yang pegang handphone, ada yang isap rokok di luar, ada yang tengok TV, ada 7-8 orang duk masak. Ayah kita, Tok Wan kita duk sakit. Ramai ada orang main rumah? Ramai. Berapa orang yang pegang Yasin? Seorang. Ada rumah saya pi, tak ada seorang pun yang duduk di sekeliling ayah mereka ketika ayah mereka nazak. Semua duduk di luar. Yang sibuk masak, yang sibuk tengok TV, yang sibuk main Facebook, yang sibuk duduk 3-4 orang di luar duduk isap rokok. Kesian ayah ni, rugi ayah ni, malang ayah ni, kerana tak ada seorang pun yang membantu untuk memberikan pelampung kepada beliau tatkala mana beliau berada di sebuah lautan yang gelap gelita, yang ketinggian ombaknya adalah lebih kurang 3 hingga 4 kali ketinggian sebatang pohon kelapa. Betapa dia perlukan pertolongan ketika itu. Pelampung apapun yang kamu baling ketika itu akan pasti dicapai oleh orang yang sedang nazak itu. Kalau pelampung itu Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin, maka pelampung itulah yang akan dicapai oleh ayah ataupun mak kita ataupun orang yang sakit itu. Tetapi sekiranya pelampung yang dilemparkan ketika itu adalah bunyi muzik yang haram, tayangan TV yang lara, ataupun sembang dan hilai ketawa, dekat je yang nazak duduk dalam bilik, di ruang tamu duduk bergelak ketawa, hak itulah yang dia akan capai. Bila dia capai yang tu, maka dia pun tenggelam ketika itu. Rugi dia. Cerita ni adik-adik sekalian, saya akan tengok, kamu semua akan tengok. Hampa percaya ke, hampa tak percaya ke, benda ni hampa kena tempuh. Kerana alam ini ada penciptanya, alam ini ada undang-undangnya, mau ataupun tidak. Kata Rasulullah, roh orang-orang soleh sudah lama merindukan Allah, roh orang-orang baik sudah lama merindukan Rasulullah. Sebab tu kadang-kala dia dengar Quran, mengalir air mata dia. Kadang-kala dia mendengar alunan zikir, mengalir air mata dia. Mengalir air mata dia ketika dia melakukan ibadah itu adalah tanda kerinduan dia kepada Allah dan Rasulullah. Nabi kata, orang yang bila rindu Allah ni, roh dia senang keluar.